Bentangkan abang jatuh landasannya drama. Bidaknya disusun yang utama. Selendang dunia hanya maya, melindungi berjuta warganya. Berilusi jamahan matanya, berhalusi jamahan matanya. Itu dia tadi sebuah lagu yang telah diminta oleh pemanggil kita sebentar tadi. Jadi kita teruskan slot remang malam seperti biasa. Kita ada panggilan. Hello, boleh kenalkan siapa di talian dan kisah seram apa yang anda ingin kongsikan bersama kami? Malam tu. Puan, tenang Puan. Apa yang jadi ni? Malam tu. Dia. Sayang. Awak ke tak ni? Ke panic attack awak datang lagi? Okey. Relax, sabar, okey? Tarik nafas. 1, 2, 3. Banyaklah awak punya tarik. Kalau bukan pasal awak sedap jadi macam ni tau. Sayang, sabarlah sikit. Okey, abang salah. Abang minta maaf. Okey? Abang salah sebab salah jalan kan? Sorry lah. Kalau awak ikut cakap saya tadi, awak dah pakai waist. Kita takkan sesat lah. Abang tak pakai sebab abang dah lalu jalan ni. Abang tahu, abang ingat. Itulah awak. Setiap kali kalau awak tak nak ikut cakap saya, macam-macam benda jadi tahu tak? Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Awak langgar apa tu? Kita langgar ke? Yelah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jom, abang buat. Tak ada apa-apa pun. Ya Allah. Allah! Okey tak tu bang? Kenapa senyap je? Abang? Abang? Sayang. Astagfirullahaladzim. Sayang, okey tak ni sayang? Saya mimpi rupanya. Awak mimpi? Macam seram je mimpi awak ni. Sayang. Meriah juga kan kenduri tadi? Memanglah. Baguslah sepupu saya tu dia dapat kahwin dengan orang kaya. Lepas ni dia boleh berhenti kerja. Berumah, goyang kaki. Kan macam saya ni. Yelah, abang minta maaf. Abang tak dapat bagi apa yang sayang nak. Yelah kan, abang ni kan ni biasa je. Tahu kan? Saya dah suruh awak berhenti kerja, cari kerja lain, tapi awak tak nak. Awak tahu tak? Tiap kali kenduri ke, raya ke, semua saudara dan kawan saya tanya, awak ni kerja apa? Awak tahu tak saya ni malu nak jawab. Sayang, salah ke pekerjaan abang tu? Tak salah kan? Abang punya merompak ke mencuri ke apa ke? Memanglah tak salah. Tapi kalau nak dibandingkan dengan kerja saya ni, awak ni kan kalau marah semua benda nak ungkit. Lepas tu panic attack. Siapa susah? Saya tau. Dah lah. Saya malas nak tekak dengan awak. Saya nak pergi tandas. Berhenti R&R dekat mana-mana. R&R?
Jap. Macam tak ada orang je ni. Kereta pun tak ada. Biasanya kalau hujung minggu mesti ramai orang kat sini. Awak ni orang penakut sendiri bagi sesat, sendiri yang takut. Dah, saya nak pergi tandas. Tu, dekat situ je. Awak nak ke mana? Saya pun nak pergi tandas juga. Awak ingat awak seorang je nak kencing? Ha? Saya pun nak kencing jugalah. Oh, menjawab. Bersih juga. Sini. Siapa kata tak ada orang? Nakut betul laki aku tu. Hei, siapa tu Apa ni main-main air macam ni macam budak-budak? Basahlah. Apa benda ni? Hello? Dah buka paip tu, tutuplah balik. Apa punya orang lah? Kaki siapa aku nampak tadi? Tak ada orang pun. Aduh. Siapa pula yang nangis ni? Tapi kalau aku tak cek, mana tahu orang tu sakit ke? Tak ada orang pun. Ya Allah, dah banjir dah. Hello? Hello? Siapa punya kerja ni? Ada orang tak? Hello? Hah? Apa benda ni? Dah apa sama? Hello? Mana dah kat tadi? Ada lain? Tak ada pula. Aduh, buat hal lah.
internet ke apa ni? Tuh, mati. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, itu aku siapa tadi tu, ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jalan. Awak kita ni. Jalan. Awak kita ni. Awak jangan dia banyak tanya boleh tak? Jalan. Ya Allah. Sayang, awak ni kenapa? Ha? Kenapa muka awak pucat sangat ni? Awak sakit ke? Ha? Sayang? Tadi saya kena kacau dalam tandas Salina Allah. Ya Allah, kacau. Siapa pula kacau awak ni? Tak tahu. Tadi saya... Ayah! Ayah! Allah Akbar. Awak okey tak ni? Saya okey. Awak pergilah cek. Cek. Ha? Mana tahu orang tu disekat awak kereta ni ke? Ish, apa cakap macam tu awak ni? Ya Allah. Tak naklah abang. Ya Allah. Tapi... Kita tak lengkap apa kot. Jom. Tapi... Jangan. Jom. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah. Sabar, sayang, sabar. Tengok. Mana ada siapa-siapa? Tak ada kan? Tak ada kan? Alhamdulillah, ya Allah. Nasib baiklah tak ada apa jadi dekat kita ni. Awak kena ingat kereta ni saya baru je beli. Ha? Kalau nak pakai kereta awak yang dah usang tu, mau tak sampai ni kita ni. Ha? Kereta buruk awak tu patutnya dah boleh jual dekat besi buruk, tahu tak? Ya, saya tahu. Besi buruk. Tak payahlah awak nak ulang banyak kali. Awak ni... Sayang, kejaplah. Kenapa? Cuba saya tengok tempat ni. Abang rasa kan tempat ni kita dah berhenti tadi. Kan sama kan? Mana ada? Awak ni boleh tak jangan tambah panik saya ni? Saya nak kena panik attack lagi sekali ni, tahu tak? Tak ada. Cuba saya tengok betul-betul. Sama kan? Dah. Saya ni malas nak layan awak. Saya nak minum. Saya ni haus dari tadi. Ke aku salah tengok? Sayang, kejaplah. Kenapa semua orang macam sama je? Sayang, jangan cakap bukan-bukan boleh tak? Ha? Ish, apa ni? Tak ada line langsung. Lah. Telefon abang pun tak ada line juga ni. Memanglah. Phone abang tu phone lama. Memang selalu tak ada line pun. Awak cuba tengok phone saya ni. Paling latest dekat pasaran tau. Awak mampu ke? Tak mampu kan? Ish! Macam mana kalau orang dari office ke nak call saya ke mesej ke? Relaxlah. Hari ni kan cuti. Mana ada orang nak call awak? Ha? Bang, saya ni buat bisnes tau. Mana ada cuti? Lainlah kalau macam abang tu. Habis punch card je settle.
Ish! Ni semua salah awak tahu tak? Kalau balik dari kenduri tadi awak dah pakai waist, kita dah sampai rumah dah. Ha? Kita boleh jumpa anak-anak dah. Awak nak bising-bising kenapa? Sabar boleh tak? Ha? Malulah kalau orang tengok. Kalau awak dengar cakap saya ni kan senang. Okey. Abang minta maaf. Abang salah. Okey, abang minta maaf. Senanglah awak minta maaf. Ish! Kenapa tak aku dapat suami macam ni? Jangan risau. Jangan takut. Kita imam di depan. Jom, ikut abang. Jom. Apa ni? Tak nak lah. Saya jom ikut abang. Cepatlah. Awak ni apa pengecut Awak ni kenapa degil sangat, ha? Abang gerak dululah. Apa benda lagi aku tu? Penatlah macam ni. Hari-hari kena membebel je. Orang lain pun ada bini juga. Tak adalah macam ni sekali. Kalau ikutkan aku... Siapa pula kita aku tu? 51985. Ya Allah. Apa pula berlaku ni? Sayang! Sayang! Kenapa dengan awak ni? Ni? Kenapa berdiri macam tu? Dah. Cepatlah sikit. Lah, sabarlah sikit. Saya nak masuklah ni. Ya Allah. Saya cepatlah sikit. Dia tinggi kita pula. Dah, cepatlah. Cuba buat tarik nafas ke apa ke? Okey. Cepat pakai. Yang abang drive slow sangat ni kenapa? Cepat sikit boleh tak? Hari dah lewat tau. Minyak ni abang dah tekan habis tau. Jap. Abang rasa macam lain macam lah, tak sedap hati. Abang rasa macam berat semacam. Apa yang berat? Tak, kereta ni abang rasa macam berat. Rasa macam bawa lori pula. Abang jangan merepek lah. Kita ni pergi ke Duri. Mana ada tak bawa beg? Nak berat pun celah mana? Astagfirullahaladzim. Kenapa pula ni? Ish! Makin rimas lah saya dengan awak ni. Bawa laju sikit boleh tak? Lagi cepat kita sampai, lagi cepat saya keluar dari kereta ni dan jauh dari awak. Cepatlah, bang. Ish! Allahu Akbar. Tak payah kita pancing ke? Awak pergilah cek. Itulah awak. Saya dah cakap banyak kali dah. Before kita drive jauh ni, make sure awak periksa semua. Kan sekarang dah masalah. Tengok apa? Saya nak awak tukar tayar dekat sini je. Saya tak nak berhenti dah. Saya nak balik. Sabar boleh tak? Ya Allah, bisinglah awak ni. Dia ni kah? Bila aku marah laki, semua kata aku ni queen control lah. Tak takut laki lah. Tapi siapa je boleh tahan kau dapat laki lembik macam ni? Blur pula tu. Abang! Bang! Apa? Bang! Masuk!
Masuk? Masuk je tukar tayar dekat tempat lain. Kan saya nak tukar tayar. Kalau tayar tu tak ada angin, nanti rem tu rosak, nanti tak pasal-pasal. Awak marah kat saya pula. Ya awak ni dengar cakap saya sekali boleh tak? Masuk saya cakap. Apa awak ni? Ya Allah, tak-tak-tak membebe je kerja awak ni. Kenapa? Apa masalah awak? Sabar boleh tak? Ha? Betul tak istighfar? Jalan je lah awak. Awak ni... Tadi suruh tukar tayar, lepas tu tak nak pula. Okey. Settle. Hai. Kenapa ini? Ha? Kalau tak tadi membebe je kerja. Kenapa ni? Alhamdulillah. Lega sikit kat sini. Tak sama macam RNR tadi, kan? Sunyi sepi je. Kat sini tengok tu, ada orang. Lampu lagi meriah. Abang, abang cuba tengok keliling. Mana ada kereta parking? Ramai-ramai tu. Mana kereta diorang? Entahlah. Dah lah, malaslah abang nak fikir. Penat. Ni, abang nak pergi solat isyak sekejap. Lepas tu nanti abang nak doa dekat Allah. Abang nak minta semoga tak ada apa-apa yang berlaku kereta. Habis? Saya? Awak pergilah sana dulu. Pergi minum air ke apa ke. Kan cerah tu ada orang. Alah, abang. Abang pergi kejap lah. Jangan risau, nanti abang datang balik, okey? Baju sama lagi. Ada event yang aku tak tahu ke? Aku ni dah termasuk event orang ke? Ada pula yang marah nanti. Assalamualaikum makcik. Boleh tanya? Siapa tu? Ingat, kita ni imam. Iya. Maaf, saya tak sengaja. Orang dah minta maaf. Bukan cakap apa-apa. Bapak tak tahu je. Apa kena orang lah. Tadi ada orang dekat sini. Mana dia orang pergi ya? Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana kereta?
tinggalkan saya ni seorang dekat sini ke, bang? Aizat! Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua bapaku, ya Allah. Ampunilah dosa hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunilah dosa isteriku, ya Allah. Lembutkanlah hati isteriku, ya Allah. Bahagikanlah kami dunia dan akhirat, ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Allah Tuhanku. Allahu Akbar. Pakcik. Pakcik. Pakcik nak pergi mana tu, Pakcik? Ingat, kita kan imam. Pakcik. Pakcik dah malam ni, Pakcik. Mana Pakcik dia pergi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pakcik! Allahu Akbar! Pakcik! Pakcik! Pakcik nak pergi mana, Pakcik? Ha? Ha? Allah! Ya Allah! Ya Allah, aku kena lari dari sini. Sayang! 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 Shikin! Ya Allah, dah gelap. Takkan semua dah tutup? Pukul berapa ni? Sayang! Shikin! Ya Allah. Kalau Yok pun marah, takkan tinggalkan aku kat sini pula. Ya Allah, dia ni. Shikin! Siapa pula menangis ni? Ya Allah. Ingat, kita kan imam. Imam. Apa yang dia nak cuba sampaikan sebenarnya ni? Dia nak aku jaga makmum aku, isteri aku. Ya Allah. Shikin. Sayang! 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 Shikin! Ya Allah, mana pula dia pergi ni? Sayang! Aizat. Sayang! Aizat. Sayang, janganlah main-main, sayang! Aizat. Kau kan imam. Allahu Akbar! Tolong! Tolong! Jambatan matanya, jambatan matanya. Shikin! Sayang! Sayang! Kenapa lah? Abang!
Abang. Tolong bawa saya pergi dari sini, bang. Kita gerak sekarang cepat. Ya Allah, kenapa ni? Astagfirullahaladzim, ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah kami, ya Allah. Sayang, sabar, okey sayang. Okey, sabar. Abang dekat sini, jangan risau, okey? Jap. Ya Allah, line telefon tak ada, line radio tak ada. Kita kat mana ni, ya Allah, ya Tuhanku. Bang, saya takut. Sayang, sabar, okey abang. InsyaAllah kita selamat. Okey? Apa benda pula ni, ya Allah. Kenapa, bang? Minyak dah nak habis. Kan kita baru isi full tank tadi. Ya, memanglah dia isi full tank. Tapi kan kita dah jalan jauh. Lepas tu kereta mewah macam ni, banyak makan minyak. Abang nak berhenti kat R&R tu ke? Yelah, terpaksalah kan. Takkan nak berhenti kat tepi jalan ni pula. Ya Allah. Bang, ni bukan R&R yang kita dah masuk tadi ke? Jap. Macam mana kita boleh sampai tempat yang sama ni? Ha? Kan? Ya Allah. Okey, tak apa, sabar. Kita pergi depan sikit lagi, okey? Okey. Ya Allah. Itulah. Abang, jalan je lah. Sabar. Abang, kenapa kita asyik sampai R&R sini je? Itulah pasal. Tak silap abang dah jauh dah terjalan, tapi kenapa masih tempat sama je ni? Ya Allah. Bang, saya nak balik. Saya nak jumpa anak-anak. Ya, sabar sayang. Okey, tak payah risau. Ha? Nanti sakit awak tu datang lagi. Sayang. Ya, sayang, sabar. Sayang, sabar boleh tak? Bertenang, okey? Bertenang. Istighfar. Ya Allah. Saya nak balik. Tolong bawa saya balik, bang. Ya, sayang. Abang pun nak balik sekarang ni. Bertenang, sabarlah sikit. Ya Allah. Kat mana kita ni? Sekejap. Sayang. Tak silap abang kan? Hari tu abang ada simpan minyak spare dalam bonnet. Hah? Ya ke, bang? Ya. Bang, hati-hati. Okey. Mana abang? Abang! Abang! Jangan tinggalkan Syikit seorang kat sini, bang! Abang? Abang? Tolong jangan dekat! Jangan dekat! Jangan kacau aku! Jangan kacau aku! Kenapa tinggalkan Syikin kat sini? Syikin tahu. Syikin banyak buat salah dekat abang. Syikin janji Syikin akan jadi isteri yang lebih baik kat abang. Abang? 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 Astagfirullahaladzim. Cik, tolong cari suami saya, Cik. Masuk dulu. Ya, tolong ya, Cik.
Cik. Cik. Cik tenang. Cik bagi tahu saya apa sebenarnya yang dah terjadi pada cik ni. Tolong cari suami saya, Cik. Kita ke depan dulu. Cik, itu kereta suami saya, Cik. Cik pasti ke? Betul-betul. Tolong berhenti kat situ, Cik. Ya, sini. Cik, sinilah tempat yang saya cakap tu. Saya asyik sampai dekat RNR yang sama je. RNR yang sama? Ya. Walau jauh mana kami drive, kami tetap akan sampai kat sini. Tapi cik, sini mana ada RNR? Sini memang ada RNR. Cik, sini kawasan kampung je. Kalau ada RNR pun tu 200 km kat atas highway sana. Tapi cik, kawasan ni memang agak keras sikit. Saya setiap kali lalu kawasan ni, saya akan pasang ayat Al-Quran. Tapi tadi Aizat, abang, 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 abang. Cik pasti ke suami cik ada kat sini? Ya, saya pasti, Cik. Ke dia dah tumpang kereta lain? Tak mungkinlah Cik dia nak tinggalkan saya dekat sini. Cik, tolong cari suami saya. Okey, cari. Bunyi apa tu, cik? Itulah, Cik. Kita pergi tengok. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Abang, Cik cakap dengan saya. Ke cik dah bunuh suami cik ni? Cik, saya tak bunuh suami saya, Cik. Tak. Apa yang huru-hara ni? Nak tidur pun tak boleh lah. Bisinglah korang ni. Abang. Abang. Sayang, kenapa ni? Kita kat mana ni? Sayang. Astagfirullahalazim. Apa dah jadi sebenarnya? Cik, saya pun tak tahu apa-apa lah. Kita kat mana ni? Macam mana cik boleh duduk belakang bonet ni? Apa duduk sini? Abang tak ingat apa-apa ke? Walaupun peristiwa itu amat-amat menakutkan, tapi saya benar-benar rasa ini adalah satu teguran buat saya untuk menjadi lebih baik. Baik. Terima kasih banyak kepada pemanggil kita. Saya doakan moga puan dan suami terus istiqomah kekal hingga ke jannah, insya-Allah. InsyaAllah. Okey puan. Sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada perkongsian tadi. Contohnya, walaupun si isteri tu pangkatnya atau gaji lebih tinggi daripada suami, namun syurga seorang isteri itu terletak pada bawah tapak kaki suami. Jadi jangan sekali kita memandang rendah pada suami ataupun pada sesiapa saja yang martabatnya jauh lebih rendah daripada kita. Okey? Kena ingat selalu sebab manusia ni semuanya sama. Yang membezakan kita adalah amal ibadah kita pada Allah SWT. Okey, baik. Kita ada pemanggil yang baru. Siapa di talian? Siapa tu? Puan?